Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Azrin Diana binti Saidur Ibar dari kelas Bahasa Melayu A. Dan saya Nur Fatin Hanis binti Abdullah dari kelas Bahasa Melayu A. Dan saya Zahirah Kristina binti Muhammad Zamri dari kelas Bahasa Melayu A. Kami akan menyampaikan sebuah syarahan bagi tajuk BMMB 1134 Pentaksiran Berterusan 2. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati iaitu Encik Muhammad Nizam bin Hamid dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Berdirinya saya di sini pada hari ini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berbunyi memimpin pembelajaran dalam era digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang merupakan satu tajuk yang amat signifikan dengan dunia pendidikan pada hari ini. Hadirin yang dihormati, dunia tanpa sempadan hari ini menuntut kita hidup dalam dunia yang sangat dipengaruhi oleh teknologi digital. Perkembangan teknologi bukan sahaja mengubah cara manusia berkomunikasi, malahan turut mengubah cara kita belajar dan mengajar. Jika dahulu pembelajaran hanya bergantung kepada buku teks dan papan putih, kini pelajar boleh memperoleh maklumat hanya melalui telefon pintar dan internet. Sehubungan dengan itu, guru dan pendidik perlu memainkan peranan yang penting sebagai pemimpin dalam memastikan teknologi digunakan secara berkesan dalam proses pembelajaran. Oleh itu, syarahan ini akan mengupas 3 aspek utama iaitu peranan pemimpin pembelajaran dalam era digital, kepentingan kecerdasan buatan dalam pendidikan dan cabaran serta langkah yang perlu diambil oleh pendidik pada masa kini. Hadirin yang budiman sekalian, dalam era digital ini, peranan seorang pendidik tidak lagi hanya tertumpu kepada penyampaian ilmu semata-mata. Sebaliknya, pendidik juga perlu menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu membimbing pelajar menggunakan teknologi secara bijak dan beretika. Yang pertama, guru perlu bertindak sebagai fasilitator pembelajaran kepada pelajar. Perkara ini bermaksud guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi guru juga berperanan membantu pelajar mencari, menilai dan menggunakan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber digital. Sebagai contoh, pelajar boleh menggunakan internet untuk mencari bahan rujukan, menonton video pembelajaran atau menggunakan aplikasi pendidikan untuk memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam. Selain itu, guru juga perlu menggalakkan pembelajaran kolaboratif melalui penggunaan teknologi. Sebagai contoh, pelajar boleh bekerjasama walaupun berada di lokasi yang berbeza melalui platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams atau aplikasi pembelajaran yang lain. Melalui pendekatan ini, pelajar bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga dapat membina kemahiran berkomunikasi, meningkatkan kerjasama dan merangsang pemikiran kritis yang sangat penting dalam abad ke-21 ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, perkembangan teknologi telah membawa kepada kemunculan kecerdasan buatan atau AI yang kini semakin berkembang dalam pelbagai bidang bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Dalam bidang pendidikan juga turut tidak ketinggalan dalam menggunakan teknologi kecerdasan buatan ini. AI atau Artificial Intelligence yang merujuk kepada teknologi yang membolehkan komputer atau sistem digital melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti menganalisis maklumat, membuat cadangan dan menyelesaikan masalah. Dalam pendidikan, AI boleh membantu meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Contohnya, terdapat aplikasi pembelajaran yang menggunakan AI untuk menyesuaikan bahan pembelajaran mengikut tahap kemampuan pelajar.
Jika seseorang pelajar menghadapi kesukaran dalam sesuatu topik, sistem tersebut akan menyediakan latihan tambahan yang sesuai dengan tahap pemahaman pelajar tersebut. Selain itu, AI juga boleh membantu guru dalam menguruskan tugas pentadbiran seperti menyemak latihan, menganalisis prestasi pelajar dan menyediakan laporan pembelajaran. Dengan adanya bantuan teknologi ini, guru dapat menumpukan lebih banyak masa kepada aktiviti pengajaran dan bimbingan pelajar. Tambahan pula daripada itu, penggunaan AI juga dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif melalui penggunaan simulasi, permainan pendidikan dan aplikasi pembelajaran digital. Namun begitu, hadirin yang dihormati, walaupun teknologi digital dan AI membawa banyak manfaat dalam pendidikan, terdapat juga beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh kita semua. Antara cabaran utamanya ialah tahap kemahiran teknologi dalam kalangan pendidik. Tidak semua guru mempunyai kemahiran atau pendedahan yang mencukupi untuk menggunakan teknologi digital ini secara berkesan dalam pengajaran. Selain daripada itu, terdapat juga cabaran dari segi akses kepada teknologi. Tidak semua pelajar mempunyai kemudahan seperti komputer, internet yang stabil atau peranti digital yang mencukupi. Tambahan pula, penggunaan teknologi secara berlebihan juga boleh menyebabkan pelajar menjadi terlalu bergantung kepada teknologi dan kurang berfikir secara kritis. Oleh itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan perlu dilakukan secara seimbang dan beretika agar ia benar-benar memberi manfaat dalam proses pembelajaran. Hadirin sekalian, bagi memastikan pembelajaran dalam era digital dapat dilaksanakan dengan berkesan, beberapa langkah penting perlu diambil oleh para pendidik. Pertama, guru perlu meningkatkan kemahiran digital melalui latihan, kursus dan pembelajaran berterusan. Perkara ini penting supaya guru dapat menggunakan teknologi dengan lebih yakin dan kreatif dalam proses pengajaran. Yang kedua pula, guru perlu mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran secara terancang. Teknologi tidak seharusnya digunakan sekadar untuk mengikuti trend, tetapi perlu digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Yang ketiga, guru juga perlu mendidik pelajar tentang etika penggunaan teknologi, seperti penggunaan internet secara bertanggungjawab, menghormati hak cipta dan mengelakkan penyalahgunaan teknologi. Dengan pendekatan ini, teknologi bukan sahaja membantu meningkatkan kualiti pembelajaran, malahan dapat membentuk generasi yang berpengetahuan, berkemahiran dan beretika pada masa hadapan. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai penutup kepada syarahan saya pada hari ini, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Guru perlu memainkan peranan yang sangat penting, iaitu sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang mampu membimbing pelajar menggunakan teknologi secara berkesan dan beretika. Melalui penggunaan teknologi yang bijak, proses pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, interaktif dan berkesan. Namun begitu, cabaran yang wujud perlu ditangani dengan usaha berterusan dalam meningkatkan kemahiran digital serta memastikan penggunaan teknologi dilakukan secara seimbang. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan sebagai alat untuk memperkasa pendidikan serta melahirkan generasi yang lebih berilmu, kreatif dan berdaya saing pada masa hadapan. Akhir kata, tepuk dada tanyalah selera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.